Yang berhormat, majlis kesoalan yang terakhir bagi jawapan lisan. Dipersilakan Tuan Suhaizan bin Khair Yang Berhormat Pulai. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Soalan Pulai nombor 12. Silakan Yang Berhormat Menteri Kewangan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, di bawah program penyasaran subsidi petrol RON 95 atau Budi Madani RON 95, semua warga negara Malaysia yang memegang mykat serta memiliki lesen memandu yang aktif adalah layak untuk membeli petrol RON 95 pada harga RM1.99 seliter dengan hak kelayakan sebanyak 300 liter sebulan. Kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan program Budi 95 secara berperingkat bermula dengan anggota tentera dan polis pada 27 September, diikuti oleh penerima STR pada 28 September dan seterusnya diperluaskan kepada semua warga negara Malaysia yang layak pada 30 September 2025. Pelaksanaan program Budi 95 secara berperingkat membolehkan ujian awal terhadap sistem dilaksanakan dalam skala kecil sebelum diperluas kepada kumpulan sasaran yang lebih besar. Pendekatan ini penting bagi memulihkan kerajaan mengenal pasti, menilai dan menambah baik sebarang kelemahan teknikal, logistik atau operasi yang mungkin timbul sepanjang tempoh pelaksanaan awal. Pelaksanaan Budi 95 telah berjalan lancar dan sistem beroperasi dengan stabil sejak dilaksanakan. Secara amnya, tidak ada isu pengguna terpaksa menunggu atau berbaris panjang untuk mengisi petrol di stesen. Selain itu, Budi 95 disediakan dengan kapasiti pelayan yang jauh lebih besar berbanding penghargaan SARA. Sistem SARA hanya memproses 3,000 transaksi seminit. Berbanding pelayan Budi 95 dapat memproses lebih 10 kali ganda iaitu melebihi 30,000 transaksi seminit. Sehingga 17 November 2025, seramai 13.6 juta rakyat telah melaksanakan lebih daripada 143.5 juta transaksi pengisian petrol di bawah program Budi 95. Kadar transaksi mencatatkan puncak sebanyak 41.2 ribu transaksi seminit, manakala purata kadar transaksi adalah sekitar 15,000 transaksi seminit. Kerajaan mengambil maklum akan cabaran yang dihadapi oleh rakyat di kawasan pedalaman, khususnya mereka yang tinggal jauh dari stesen minyak serta mempunyai akses terhad kepada bahan api bersubsidi. Sehubungan itu, kerajaan komited melaksanakan penambahbaikan secara berterusan bagi memastikan pelaksanaan sistem Budi 95 lebih menyeluruh, inklusif dan berkesan. Antara langkah yang telah diambil adalah melalui penggunaan terminal mykat yang bukan sahaja boleh disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi, malah turut menyokong penggunaan kad SIM bagi memastikan capaian internet yang lebih stabil. Kementerian Kewangan akan terus menjalin kerjasama erat dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam usaha memperkukuh liputan rangkaian, khususnya di kawasan pedalaman yang masih berdepan kekangan capaian. Melalui usaha bersepadu ini, sebarang isu berkaitan akses internet di kawasan tersebut dapat dikenal pasti dan ditangani dengan sewajarnya serta pada kadar yang lebih cepat. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Pulai, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri dan saya ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana berjaya menguruskan Budi Identify ini dengan cara yang sangat baik, di mana kebimbangan kita berlakunya kesesakan di stesen minyak ini tidak berlaku. Tahniah kerana kejayaan ini. Soalan saya di sini adalah kita dah beri kota ini kepada e-hailing dan daripada 600 dan kita telah tambah 800. So, setakat mana keberkesanannya pelaksanaan itu? Dan sekarang ni saya dipahamkan e-hailing memang dapat kota, tapi P-hailing, iaitu parcel hailing ni dia tak dapat kota. Jadi apakah rancangan kerajaan untuk memperuntukkan kota kepada mereka? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Pulai.
dalam menentukan hak kelayakan atau kota budi 95, kerajaan menyimbangi di antara menyediakan hak yang mencukupi untuk keperluan penggunaan yang wajar dengan menetapkan hak kelayakannya yang tidak terlalu tinggi supaya mengelakkan ketirisan atau penyeludupan. Mengambil kira pertimbangan tersebut, kerajaan telah menetapkan hak 300 liter sebulan untuk warga negara biasa kerana didapati lebih 99% pengguna tidak melebihi penggunaan 300 liter. Berhubung dengan P-hailing, berdasarkan analisis data yang telah diterima daripada penyedia perkhidmatan P-hailing, didapati bahawa lebih daripada 7% pemandu P-hailing merupakan pemandu motosikal. Dan dengan itu, hak kelayakan 300 liter adalah mencukupi untuk kegunaan P-hailing bulanan mereka. Namun demikian, kerajaan masih memantau dan meneliti keperluan ini dan sekiranya terdapat keperluan untuk menambah baik pelaksanaan Budi 95, kerajaan akan umumkan dari masa ke semasa. Sehubungan itu juga, baru-baru ini kerajaan telah menambah baik hak kelayakan bagi pemandu e-hailing, iaitu daripada 300 liter kepada 800 liter maksimum sekarang. Jadi untuk maklumat yang berhormat, 58,000 pemandu e-hailing layak telah menerima 600 liter budi 95 pada bulan Oktober ini. Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan, mungkin saya boleh kongsi sikit, kerajaan telah mendapati terdapat akses kepada rayuan untuk menambah kota untuk pemandu e-hailing. Jadi kita telah menambah kepada 800 liter. Jarak perjalanan e-hailing 5,000 km dan ke atas pada bulan sebelumnya layak menerima tambahan budi 95 sebanyak 500 liter. Menjadikan kelayakan budi 95 kumpulan ini berjumlah 800 liter termasuk kelayakan asas. Juga ada mengenai syarat jalak perjalanan e-hailing pada bulan sebelumnya adalah selaras dengan prinsip menyediakan kota yang mencukupi berdasarkan keperluan sebenar. Tetapi pada masa yang sama tidak memberikan kota berlebihan kepada mereka yang tidak memerlukan. Dengan ini, untuk maklumat ahli yang berhormat, untuk bulan November 2025, kita sudah ada seramai 92,000 pemandu telah mendapat kota tambahan daripada 62,000 pemandu mendapatkan kota budi 600 liter, manakala 30,000 pemandu mendapat kota 800 liter. Jadi ini kita akan memantau dari masa ke semasa untuk menambah baik lagi pelaksanaan budi 95. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Silakan.